Hello guys, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Seram Kita. Hai korang, hari ni kita nak apa? Hari ni kita nak pergi selamatkan kawan kita yang kena colek hantu. Apa ke benda Najman suruh aku masuk seorang-seorang, ha? Ni mana? Kau cakap! Apa benda lah Iman tu cari benda yang tak ada. Aku dah cakap dah, budak tu menipu. So guys, macam aku cakap tadi, ya betul, hari ni kita nak pergi selamatkan kawan kita yang dicolek hantu. Dan kawan tu ialah Solihin. Dan macam korang tahu, dekat video sebelum ni aku bagi tahu yang Solihin hilang lepas dia masuk dekat dalam bilik yang menyeramkan, dekat hotel yang menyeramkan macam tu. Lepas dia masuk je dekat dalam bilik tu, dia terus hilang. Sampailah semalam aku baru dapat tahu Solihin ada dekat mana. Dan sekarang macam korang tahu, Solihin dah hantar location dekat mana dia berada. Dan sekarang of course lah, aku akan terus pergi ke sana untuk selamatkan dia macam tu. Tapi aku tak pergi seorang. Sebab apa? Sebab kalau kita ikut location yang Solihin bagi ni, bapak jauh sangat-sangat jauh macam tu. So disebabkan jauh, aku ajaklah juga kawan aku seorang lagi untuk teman aku macam tu. So sekarang ni kita akan pergi selamatkan Solihin dengan kawan aku seorang lagi macam tu. Dan kawan tu nama dia Najman macam tu. So tanpa membuang masa lagi, jom terus kita pergi selamatkan kawan kita daripada hantu. So let's go. So guys, macam aku cakap tadi, ya betul, sekarang aku dah on the way pergi dekat location yang Solihin bagi, yang mana tempat tu dia dicolek macam tu. Tempat tu dia kurung Solihin macam tu. So sekarang ni aku bersama Najman. So Najman, apa perasaan kau bila Solihin dah lama tak ada ni? Kau tak rindu dia ke? Kau kan biasa main peluk-peluk dengan dia. Ha? Apa benda pula ni? Kita kan nak pergi berjalan. Nak pergi berjalan apanya? Kita nak cari Solihin. Aku bagi tahu kau dah kan. Kita nak pergi selamatkan Solihin daripada orang jahat yang kurung dia dekat alam bunian. Apa bendanya? Colek. Solihin tu pergi berjalan. Berapa lamanya berjalan tinggal kita? Kau rasa dia pergi berjalan ke? Yalah. Dia kena colek dengan setan. Kau tak tahu cerita ke yang dia hilang lepas masuk dekat dalam bilik yang menyeramkan, dekat hotel yang menyeramkan. Dan sampai sekarang dia hilang. Kau tak tahu ke? Dah berapa bulan dah weh. Selama ni kau ingat dia pergi berjalan lah. Yalah, korang tinggal aku. Aku tak faham betul lah. Weh, nampak tak? Orang tak kenal mesej aku. Dia cakap apa? Iman, diorang tahu Iman datang sini. Apa cakap? Yelah, yang jap korang. Sekarang ni aku tengah rekod guna phone tau. Dan ada mesej yang masuk daripada orang tak kenal. Yang mana tak kenal tu Solihin lah yang mesej. Dia cakap dekat aku, Iman, diorang tahu yang Iman nak datang. Diorang tahu yang aku nak datang, nak selamatkan Solihin lah macam tu. So sekarang ni macam mana? Kau tak percaya? Kau nampak tak mesej tadi? Alah. Solihin yang mesej tau. Mana tahu dia prank. Mana tahu dia prank. Kau nampak kan dia cakap diorang tahu yang kita nak datang. Diorang tu siapa? Diorang tu lah yang kurung Solihin tu. Setan hantu. Macam mana setan boleh check? Laju no line dia. Aku tak faham lah nak cakap dengan diorang ni. Kan diorang dengan Najman ni, dia tak faham. Aku dah cakap dah akan colek dengan hantu. Pasal telefon ke, tak ada telefon WhatsApp ke, aku tak tahulah. Bukannya aku ada dekat alam bunian. Maju. Tak faham lah kau ni. Tak Tapi tak apa. percaya Kau tak percaya juga? Kalau kau tak percaya juga, jom kita pergi sana, kita tengok sama-sama. Dan nanti kalau kau nampak depan muka kau sendiri yang ada orang jahat colek Solihin dan ada dekat rumah lama yang usang macam tu, kau tahulah nak jawab apa dengan aku kan? So guys, tanpa membuang masa lagi, jom kita pergi selamatkan Solihin. Dan macam korang tengok, kita orang ada dekat sini weh. Kereta aku seorang je dekat sini. So jom kita pergi selamatkan Solihin daripada hantu yang jahat. Let's go.
guys, sekarang kita orang betul-betul berada dekat depan rumah hantu dan rumah ni lah tempat di mana Solin kena colek. Macam korang tengok dekat video, tapi kau tak tengok kan Najman kan? Sebenarnya Solin kena colek dekat dalam ni. Sebab apa? Dekat mesej yang orang tu hantar, ni lah rumah dia. Ni lah betul lah tempat ni. Yang Solin hantar location pun tempat ni macam tu. So kau dah bersedia ke nak masuk dalam? Kita akan masuk dalam dan kita akan selamatkan Solihin. Kalau tak ada macam mana? Mesti ada punya. Dah takkanlah Solin hantar dekat rumah ni. Kau tengoklah. Rumah ni punyalah baru aku rasa betul lah. Memang Solihin kena sorok dekat ni. Kau tengoklah macam-macam hantu aku rasa betul dekat sini. Mana tahu dia tipu ke? Tak ada tipu-tipunya. Jom kita masuk. Kita kena selamatkan kawan kita weh. Kau ni dah lah man. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak ada aku balik Aku tunggu. Mesti ada punya. Takkanlah Solin nak tipu aku. Tunggu harapan tu kau tadi. Weh, korang serius lah aku nak masuk dekat kawasan ni. Satu kau tadi orang. Sumpah lah. Ada man. Weh, serius lah. Mana? Aku dah cakap. Mana? Sumpah seram tempat ni. Tapi mana Solin? Solin, kita orang datang ni. Ada man. Solin. Kau pandang tipu je kan dia. Kat atas kot. Solin kat atas kot. Tak ada Weh. man. Jom. Aku rasa Solin kat atas weh. Solin. Mana ada Solin. Aku rasa tipu lah. Dia prank kita je man. Mana Solin? Tapi dia bagi tahu aku dia ada kat sini. Mana? Kau ni menyusahkanlah datang daripada Kuantan ke Kelantan cari budak ni. Takkanlah Solin tipu aku korang. Weh, tak ada langsung dia. Lepas tu, entah-entah. Kan mesej yang dia hantar dekat aku tu, dia cakap dia orang tahu yang Iman datang. Entah-entah dia orang dah tahu aku nak datang, so dia buat lagi Solin pergi lain. Kan? Boleh jadi kan? Tak ada Aman. Mana? Aku gerak dulu lah. Kita pusing-pusing lah lagi rumah ni. Mana tahu dia kena suruh dekat dalam tandas tu ke? Aku kan tahu tu. Kau nampak tu? Spider tu. Tu kot Solin. Sumpah lah tak ada. Lepas tu kita nak buat apa? Nak balik? Hati-hati. Weh. Lepas tu kita nak buat apa ni? Balik lah Man. Balik? Penat-penat kita datang jauh, lepas tu balik. Habis? Mana aku tahu kau fikirlah sesuatu. Macam ni. Kau cari. Aku tunggu dalam kereta. Kau nak suruh aku cari sorang-sorang dekat sini? Habis kau yang beria. Aku dah cakap awal-awal lagi budak tu nipu. Takkanlah Solihin tipu aku. Dah lah aku datang daripada jauh. Kau tahu tak berapa jam nak sampai kat sini. Tahu-tahu dia tak ada. Aku tu kau percaya. Ada. Tengok. Baik makan dawai aku. Korang, Solihin tak ada pun kat rumah ni. Aku tak tahulah benda tu sorok dia dekat lain ke ataupun Solihin tipu. Aku dah cakap dia marah weh. Lepas tu kita nak balik lah ni. Kau cari aku balik. So guys, tak apa. Weh, Najman. Tengok ni. Aku dapat mesej balik daripada Solin. Dia cakap, Iman, Solin nampak Iman. Mana? Weh. Banyak tu pokok dua ni. Weh. Solin mesej aku, dia cakap dia nampak aku. Tapi mana dia? Tak ada Man. Macam ni Man. Macam ni Kau kalau kau nak cari, kau cari seorang. Okay? A few moments later. Apa ke benda Najman suruh aku masuk seorang-seorang? Aku dah cakap dah, apa salahnya kita pergi cek sekali lagi? Apa benda lah Iman tu cari benda yang tak ada. Aku dah cakap dah. Budak tu menipu. Aduh. Dia suruh aku masuk seorang-seorang. Dia ingat aku berani sangat ke? Solin! Kau cakap kau nampak aku, tapi kat mananya kau ni? Macam ada seseorang kat atas. Jom kita pergi tengok. Solihin! Weh, mana Solihin weh? Solin! Solin!
Iman. Bangun. Weh, cepat Iman. Nanti dia orang datang. Solihin. Kita orang kat mana ni? Aku kena ikat. Macam mana Solihin terlepas? Mana Najman? Kenapa aku kat sini? Aku masuk sorang-sorang ke tadi? Solihin cakap apa yang aku tak dengar? Weh, kita kena keluar dari sini. Weh, jom kita keluar dari sini. Nanti ada orang datang tangkap kita balik. Jom. Weh, aku tak sedar apa yang ada kat dalam otak aku tadi ni. Yang aku tahu, kita kena keluar dari sini. Cepat. Rumah ni berhantu weh. Tapi yang lama sangat ni. Risau pula aku. Pergi tengok lah. Hei, budak ni. Apa benda yang lama sangat? Cari balik lah. Dah tak ada balik lah. Itu bukan Iman. Oi. Solih pun ada. Najman! Weh! Ada budak ni. Weh! Kau nampak tak? Weh! Kau cakap apa kat aku? Kau tak percaya kan? Kau budak ni pergi berjalan? Sampai hati. Tak, aku dah cakap dah. Dia kena colek. Kau nampak tak ada? Sampai aku sendiri kena colek tadi tau. Punyalah kau tinggal aku. Habis selama ni kau kena dengan aku. Apa kau rasa? Kau tahu sakit kepala aku. Aku nampak dia kena bau. Ada lagi ke? Jangan cari. Jangan cari. Aku nak balik. Tak apalah, sekarang ni kita dah selamat. Soleh pun dah selamat. Apa kata kita balik teruslah. Tak ada. Jom lah kita balik. ke? Kau dah pukul. Berdarah. So guys, aku rasa video ni sampai kat sini saja. Sebab apa? Sebab kita pun dah selamatkan Solihin. Dan Najman pun nampak tak? Dia tak percaya. Sekarang ni dia dah percaya dah. Nampak tak? Solihin ni wujud. Aku dah cakap dia kena colek dengan hantu. Dan dia ada kat alam dunia. Nampak tak? Ada ni. Kita dah siap selamatkan dia. So, tak apalah. Jumpa korang dekat next video. Lepas tu korang tolong aku komen dekat bawah banyak-banyak. Next video apa yang korang nak kita buat. Macam tu. So, jumpa korang next video. Bye-bye.